Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini hari raya yang kedua bagi tahun ini dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang mengenali saya ataupun yang tidak mengenali saya, sama ada di media sosial ataupun yang berjumpa dengan saya secara bersemuka. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita mengambil kesempatan pada tahun ini untuk kunjungan, bertemu mata dengan sahabat taulan kita, dan pada masa yang sama juga kita kena menjaga kita punya kesihatan. Jangan sebarang makan ataupun orang kata tidak mengamalkan cara hidup yang sihat. Kita banyakkanlah minuman yang kosong supaya kita kekal sihat, supaya lebih ramai lagi orang kita dapat jumpa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.